Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak review sebuah rumah semi-D yang rare di Kelebang Restu Ipoh untuk dijual. Yang bestnya rumah ni ianya tidak menghadap dengan rumah yang lain lah. Dari depan rumah kita boleh nampak dah Sentra Mall Kelebang. Depan rumah pun tak menghadap dengan rumah yang lain. Parking banyak kereta, saudara mara datang, tiada masalah parking, memang best. Okey, ini halaman di dalam rumah lah. Okey, jom kita masuk. Ini ruang tamu rumah ni memang besar dan luas. Memang sesuai untuk family yang ramai. Okey, kita ke bilik master bedroom dulu. Ini adalah bilik master bedroom dan kita ada satu toilet. Bilik yang besar, toilet pun besar juga. Semua toilet besar-besar. Ini adalah bilik yang kedua. Kita pun ada satu toilet di sini dan toilet ini berkongsi dengan dapur lah. Okey, kita ke ruangan seterusnya. Ini bilik yang kedua. Rumah ni ada 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Ini adalah ruang makan dan dapur kering. Okey, kita ke bilik yang ketiga. Ini adalah bilik yang tidur yang ketiga lah. Dan kita ada toilet lagi. Toilet dia memang besar dan toilet ni berkongsi dengan bilik yang keempat lah. Okey, kita ke bilik yang keempat. Ini adalah bilik yang keempat. Dan kita ada toilet. Toilet dia berkongsi dengan bilik yang nombor 3 tadi. Okey, kita ke ruangan seterusnya. Ruangan dapur. Okey, dapur rumah ni owner dah renovate. Sebelum tu kita singgah di toilet dulu di dapur. Ini toilet di dapur lah. Dan ini adalah ruangan dapur rumah ni. Owner dah renovate habis. Tarik sampai belakang sampai ke hujung. Memang besar. Sampai ke hujung ni. Luas padang bola dia punya dapur. Memang puas hati, tak payah buat apa dah. Beli dan terus masuk, duduk sahaja. Memang selesa. Family ramai memang tak ada masalah. Rumah ni freehold ya. Freehold, non bumi lot. 495,000 sahaja. Jika anda berminat, seperti biasa, Roger saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi. Okey, bye.